Saya cenderung kepada pesakit asma menggunakan inhaler tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian? Dia bukan menggunakan inhaler itu untuk tujuan makan dan minum, satu. Walaupun dia ada unsur-unsur wak ataupun unsur-unsur ayak yang sudah tentu kita berasa ditekak. Dan kalau kita pergi dekat hospital, dia bubuh kat hidung kita ni, kita berasa ayak-ayak tersebut. Tapi dia bukan untuk makan dan minum. Jadi ini majoriti pandangan ulama-ulama kontemporari, bahkan dalam himpunan ulama-ulama Islam sedunia, bahkan fatwa daripada Lajnah Daimah Saudi sendiri, inhaler tidak membatalkan puasa. Sebab dia bukan asas dan tujuan untuk makan dan minum. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia beza dengan insulin. Tuan-tuan, dia beza dengan orang sakit jantung yang kena makan ubat bubuh walidah tiap-tiap hari. Jadi golongan-golongan seperti ini kita akan bahaskan bagaimana keadaan dia. Dia nak kena bayar fidyah ke, nak kena qada ke, nak kena apa ke dan sebagainya. Kita akan sentuh sekejap lagi insya-Allah, masuk topik dah.